Salam geng, racun kali ini khas untuk para gamer. Finally, smartphone gaming pertama Red Magic untuk tahun 2026 ni dah pun sampai studio. Inilah dia, Red Magic 11A. Okey, bila sebutnya versi A ni kan, kalau before ni saya macam agak kecewa lah dengan versi A daripada Red Magic sebab banyak benda yang dia korbankan untuk dapatkan versi A tu dekat 10A before ni. Tapi untuk 11A ni, saya rasa macam agak menarik tau. Sebab apa? Tak banyak benda yang diorang downgrade. Kita nampak lebih kurang sama macam before ni, tapi nampak lebih menarik dekat versi A ni tau. So, kalau korang nak tahu kan apa yang menarik, apa yang kurang, berbaloi tak beli, berapa harga, apa semua, jom kita mulakan racun sekarang. Kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu. Kotak dia simple standard je macam gini. Lepas tu untuk yang versi A ni ada tulisan A besar kat sini, warna merah, Red Magic ada logo dia. Jadi kalau tengok dekat sini, varian yang kita dapat kali ni warna Phantom dan ada varian paling tinggi 16512 GB. Tapi silap saya untuk model A ni ada dua varian saja tau. Okey, untuk Red Magic A ni sendiri sebenarnya dah lama dah sampai dekat studio. Saya peram lebih kurang dekat sebulan juga kan. Agak busy sikit dan saya terlupa ada model ni sebenarnya dekat dalam studio. Dan bila saya nak kemas tu saya ternampak. That's why saya review, saya unboxing dekat korang hari ni. So, once korang buka je kotak dekat sini, korang akan nampak lah ada satu lagi kotak. Tulisan Red Magic, warna grey macam tu kan. Dalam ni macam biasa, simple dia jenis macam cikai-cikai simple. Dia tak macam versi ataupun ROG punya kan, yang ada design nampak shape cantik. Bila sebut pasal ROG, agak rindu jugalah nak unboxing model baru diorang kan. Tapi dah tak keluar, diorang tak mampu nak bersaing dengan pesaing dia, sayang sekali. Kita dapat casing jenis keras tau. Lepas tu ada shape sikit dekat sini. Kalau okey lah, dia macam tak terlampau keras. Macam ni rupa dia, korang boleh nampak. Ini untuk casing dia. Lepas tu, ini untuk phone-nya. Korang boleh tengok nanti macam mana rupa dia. Zap. Inilah dia. Red Magic 11A kita. Apa yang menarik pasal A ni kan, dia lebih nipis. Oh, kotornya kan. Tak apalah, nanti kita sembang lain. So, dalam kotak lagi, kita akan dapat apa? Ada kabel pengecasan masih pakai USB. Oh sorry, dia dah pakai USB-C to C, bukan USB-A to C. Beginilah rupanya. Sangat cantik lah warna merah dia. Kalau dia datang dengan macam braided cable lagi nice tau. Tapi macam ni pun okey. Lepas tu yang terakhir kita dapat dekat sini, adapter pengecasan lah. Macam korang nampak kalau tengok dekat data yang tulis dekat sini, max 80W sajalah untuk versi global. Kalau versi China boleh support sampai 120W. So ini je yang ada dekat dalam kotak. Apa yang membuatkan Red Magic cuba hasilkan Red Magic versi A ni disebabkan Red Magic cuba nak seimbangkan pengguna biasa dan juga para gamer. That's why terhasilnya versi A. Yang kita tahu dia lebih ringan, lebih nipis dan juga lebih sedap dipegang. Yang mana kan, dia punya nipis tu, dia tak adalah nipis mana, tapi kalau kita compare dengan Red Magic 11, korang boleh nampak lah, dia lebih nipis sikit. Part ni okey, cuma kalau dekat part kamera tu, korang boleh nampak kan, dia agak terkeluar sikit lah, dia tak se-flat macam yang ada dekat Red Magic. Korang boleh nampak dekat situ, kalau Red Magic 11, yang versi yang Pro, yang regular, yang standard tu, dia lebih flat. Tapi kalau yang ini biasanya dia macam timbul-timbul, macam yang ada dekat phone-phone mid-range sekarang. Untuk rekaan dia kan, kita boleh katakan kalau kita bandingkan dengan Red Magic 11 yang biasa ni kan, korang boleh nampak lah, dia still bau vibe yang sama tau. Jenis transparent, lepas tu nampak lah dalaman dia tu kan. Cuma untuk versi A, dia tak ada liquid cooling. Ada air yang bergerak-gerak untuk sejukkan phone. Dia punya cooling system dalaman tu masih pakai sistem yang sama. Dan special untuk versi A kali ni, dia datang dengan kipas aktif dekat dalam tau. Kalau versi 10A diorang buang, agak mengecewakan saya. Tapi versi 11A ni diorang dah datang balik. Lubang dah ada dekat sini satu dan juga dekat bawah lens ni lah. Macam korang menampak kan, konsep ni ada dekat model-model yang latest phone tu pakai konsep macam gini tau. Dia punya lubangin tu dekat bawah lens, lepas tu dekat situ. Lepas tu ada RGB dekat sini dan juga dekat bahagian kipas tu. Korang menampak lah, frame dia ni kan datang dengan warna matte black. Memang cantik. Lepas tu button dia jenis petak-petak, volume broker dia sedap lah ditekan, tak keras sangat, tak lembut sangat kan, santai-santai.
Dia punya power button pun okey, ada lubang mic, line antena, lepas tu lubang angin keluar masuk dan juga of course masih kekalkan trigger button ada 2 dekat sini. Satu sini dan juga satu dekat sini. Phone ni datang dengan stereo speaker lah macam biasa. Satu bawah, satu atas, lepas tu ada port pengecasan dan juga SIM tray. Dan satu lagi untuk versi A kan, dia punya button game space ni dia bukan jenis sliding tau, dia jenis tekan. Lepas tu korang juga boleh mapping lah korang nak pakai button ni untuk buka aplikasi apa, boleh set dekat dalam app dia. Kekurangan dia kan, kalau compare dengan standard version, korang akan dapat lubang audio jack, tapi untuk versi A ni dia tak dapat lubang audio jack. Tapi still ada dekat sini IR Blaster untuk jadikan phone ni sebagai remote kawalan. Antara kelebihan Red Magic series ni kan, yang mana skrin hadapan dia cukup cantik bukan sebab dia pakai AMOLED ke, refresh rate tinggi ke, tapi dia datang dengan macam korang nampak full screen tanpa sebarang lubang ke, notch ke, tak ada. Tapi benda ni walaupun ada kebaikan untuk para gamer, tapi ada jugalah keburukan dia ataupun kekurangan dia dari segi kamera lah. Macam korang tahu, bila kita pakai selfie camera memang tak berapa nak cantik sangat lah, dia agak blur. Tapi kelebihan untuk para gamer ni, korang akan dapat full screen tanpa gangguan. Untuk screen dia juga datang dengan screen protector dah siap terinstall dekat sini. Dan beza dia compare dengan versi 10A macam korang nampak lah, refresh rate dia sampai 144Hz. Kalau before ni 10A hanya 120Hz. Lepas tu korang akan dapat kelebihan lah dekat sini bila korang main game kan. Untuk setting-setting dia kita boleh nampak lah macam ni je, tak ada apa yang special, tak ada apa yang baru. Lepas tu untuk cooling fan dia dekat sini, bila kita aktifkan dia ada bunyi sound macam sound agent creator. Lepas tu actually korang boleh adjust tau, korang nak pakai sound apa. Ada macam dynamic sebekar, cross control. Korang nak add sound korang sendiri pun boleh sebenarnya. Dan bunyi kipas dia actually agak kuat bila korang setkan kepada fast cooling. Yang membezakan model ni dengan regular ataupun standard version, dia datang dengan Snapdragon 8 Elite lah, bukan dia pakai 8 Elite Gen 5. Tapi actually chip ni pun dah powerful. Lepas tu ada juga Red Core tu kan, dia punya chip sendiri daripada Red Magic. Kalau tengok AnTuTu score dia dekat sini, kita dapat lebih kurang hampir juga sama dengan 8 Elite Gen 5 tau. 3.2 juta standard. Kalau yang versi 8 Elite Gen 5 tu dapatlah hampir-hampir 4 juta macam gitu. Tapi bagi saya skor macam ni pun dah sangat-sangat powerful sebenarnya tau untuk korang guna. Setakat main game, saya dah try lah main Rainbow Six, Wayward Mid, Warframe ni memang tak ada masalah dapat refresh rate tinggi tanpa kacau performa langsung tau. Dari segi features gaming dia memang melimpah lah, korang just swipe saja bila korang tengah in game. Lepas tu untuk UI dia standard je lah kan, tak ada apa yang berubah. Dia punya features pun rasanya sama je. Untuk aktifkan dia punya trigger, korang just swipe je dekat atas dekat sini, korang nampak. Lepas tu korang boleh set up. Kita kena aktifkan dulu dan korang boleh letak lah mana korang nak. Lepas ni saya tunjuk korang pasal trigger. Kita akan tengok lagi apa yang ada dekat dalam dia punya features ni tau. So dekat sini korang menaikkan brightness, suara dia, lepas tu boleh pilih lah CPU dia naik yang paling tinggi ke tidak kan. GPU dekat sini, dekat bahagian sisi ni ada macam-macam lah kan. Korang tengok info untuk naikkan dia punya bacaan FPS, kita boleh aktifkan fan. Lepas tu ada juga charge separation ni, bypass charging, yang ni memang berguna bila korang gaming lama, RGB. Dekat bahagian sini lagi ada tweak lain yang korang boleh pakai tau, macam-macam lah. Voice control, counter, lepas tu banyak gila tau. Yang ni special yang phone gaming compare dengan phone biasa tau. Dia ada banyak features extra yang sangat-sangat berguna bila korang main game. Alang-alang kita ada dekat dalam game Warframe ni, kita cuba layan sikit lah tengok macam mana kan. Grafik dia memang cun, cantik je kat sini kan. FPS tu pun jatuh pula. FPS tu pun memang stabil. Kalau kita tengok kat situ 60 FPS. Saya akan naikkan sikit value. Yang ni tak silap saya game baru release tau dekat Play Store. Dia macam korang pakai suit bionic dekat sini kan. Lepas tu berlawan dengan ni, saya tak pasti dia alien ke apa. Tapi bagi saya agak nice juga lah main ni kan. Dari segi kamera ni standard memang bukan fokus utama dia lah. Macam korang nampak, dia still recycle spek yang sama ada dekat Magic 10e juga. Tapi walau bagaimanapun, features dekat dalam aplikasi kamera dia melimpah-limpah, banyak benda yang korang boleh guna lah. Walaupun yang ni bukan fokus utama dia, at least banyak features yang korang boleh pakai. Misalnya masuk dekat kamera family, korang nampak Milky Way Night, Star Trail, Steady Sky, Electronic Aperture, Slow Motion, Light Draw, Time Lapse, bla bla bla, banyak gila. Banyak fungsi korang pakai.
Lepas tu untuk portrait mode dia pun okey lah kan. Ada banyak pilihan bokeh untuk korang pakai, software je. Kita cuba snap satu gambar sikit, tengok macam manakah hasil dia. Dekat sini, ya, macam korang nampak, bokeh dia masih nice kan. Dia punya background belakang tu masih okey, detail tu masih ada. Tak ada masalah lah. Lepas tu, bila masuk dekat edit pun ada banyak fungsi AI yang korang boleh pakai lah kan. Depend pada korang nak pakai apa. Dia dah siap lah boleh edit dekat dalam ni. Lepas tu untuk rakaman video dia pula kan, max boleh pergi sampai 8K lagi tau. Cuma dari segi kekurangan tu, of course dekat bahagian dia punya selfie camera. Korang nampak lah dekat sini, bila korang aktifkan selfie camera ataupun front camera dia, dah macam rakam pakai kamera 3GP yang dulu-dulu tu tau. Nampak agak teruk lah kualiti dia sebab dia pakai under display camera kan. So kamera dia dekat dalam screen. Benda lah ni saya nampak tak banyak lagi pengeluar yang boleh hasilkan kualiti terbaik bila pakai under display. Kita tengoklah soon nanti macam mana. Selain chipset, screen ni kan, bateri ni pun antara komponen yang penting lah dalam sebuah smartphone yang khas untuk gaming ni kan. Yang mana kita perlukan bateri besar kan, betul kan? So untuk RAM Magic 11A ni, bateri kapasiti dia lagi besar daripada 10A, 7000 mAh, tapi kecil sikit lah daripada 11 Pro yang ada 7500 mAh tu. Tapi tak apa tau, at least kan kita dapat teknologi silikon karbon tau, yang mana membuatkan kapasiti dia tu besar dalam body yang senipis ni tau. Lepas tu kalau tengok lah, belik-belik sikit lah kan, kat dia punya battery app ni, setting dia, saya perasan ada banyak features juga tau dia kasih dekat sini. Dia say lah, korang perlukan penjimatan bateri tu kan, korang boleh aktifkan power saver dan juga ultra power saver. Korang tengok lah, kalau ultra saver ni kita on kan, penjimatan dia boleh tahan 39%, boleh survive 54 jam. Lepas tu untuk dapatkan pengecasan pantas max 80W tu, korang kena aktifkan turbo charge. Selain tu kita juga ada charge separation yang mana korang boleh schedule pula tau dia punya setting-setting dekat dalam ni. Lepas tu ada juga extreme call mode pun okey juga untuk pakai. Lepas tu banyaklah fungsi-fungsi menarik yang korang boleh adjust dekat dalam setting dia. Secara ringkasnya kan, kalau korang tanya perbezaan di antara RAM Magic 11A dan juga 10A tu, ada dekat bahagian chip dia yang lebih berkuasa, bateri yang lebih besar, screen dengan refresh rate yang lebih tinggi dan juga cooling system yang lebih advance. Yang mana untuk versi 11A kali ni, kita dah pun dapat dia punya kipas yang terbina dengan kelajuan 24,000 RPM berbanding 10A yang diorang dah buang. Padahal kipas ni kan salah satu benda ataupun features yang utama tau dekat RAM Magic, tapi kenapa dibuang? Mungkin sebab versi A kan, that's why before ni dibuang. Lepas tu mungkin ramai komplain, dimasukkan balik. Dan bagi saya bila dia letak kipas dekat dalam versi A ni, memang dah jadi sangat-sangat perfect lah. Cuma satu benda kekurangan yang saya agak kurang gemar dengan phone RAM Magic ni dari segi software support ialah, macam korang tahu kan, dia punya Magic OS tu standard diorang kasih 2 tahun macam gitu, which is bagi saya tak cukup lah untuk penggunaan sekarang ni. Tapi untuk dia punya chipset, untuk features dia memang dah lebih pada solid lah untuk korang pakai. Dan dari segi harga dia pula kan, starting price untuk pasaran kita tu 2499 sampailah RM3,000. Macam mana? Korang rasa dengan harga macam ni, boleh ke di-compete dengan lambakan phone gaming yang baru-baru sekarang kan? Antara pencabar utama dia, kita ada Honor Win. Memang murah, memang spek lagi tinggi, tapi model tu tak officially masuk pasaran kita. Tapi kalau dia masuk pasaran kita, mungkin harga dia pun lebih up sikit. Dan korang rasa berbaloi ke tidak tu bergantung pada korang punya priority dan poket korang sendiri. So, rasanya sampai sini dululah video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.